Apakah hukum kita solat sedangkan terdapat ayat suci Quran, Yasin dan bagai-bagai dilekat pada dinding untuk panduan imam, letak bawah kemaluan kita? Baik. Dia semayang di depan, ada setengah surah masjid, dia ni ada. Okey. Ayat Quran di belakang. Dia kata apakah hukum? Ayat Quran depan, ayat Quran tu rendah pada kemaluan. Barangkali dia ukur kemaluan dia. Jawabnya gini, kalau untuk dibaca hukumnya harus. Kalau untuk perhiasan tak boleh. Sebaiknya tinggi daripada pinggang. Ini ada dalam kitab-kitab fatwa. Dan jangan letak pada tempat yang kalau orang tak nampak pada waktu malam, orang akan letak punggungnya di situ. Sebab tu kita nak letak stiker bismillah pada kereta, jangan letak pada kemungkinan orang letak kaki. Seperti pada pelik belakang, pada bumper, letaklah cermin tinggi yang orang tidak merendah-rendahkan dia. Okey. Jadi kalau bolehlah letaklah tempat yang tinggi daripada pinggang. Cuma tak macam letak untuk dibaca lain. Letak untuk dibaca. Okey? Sebab kita boleh baca Quran dalam semayang. Ini 4 mazhab boleh. Dalam semayang boleh. Letak depan boleh, letak atas tempat reha pun boleh, letak bawah pun boleh, letak tempat penahan dia pun boleh, sangkut di dinding boleh, tampal di dinding pun boleh. Tapi kalau tempat yang orang pergi menyandar, jangan rendah daripada punggung. Okey? Kerana memuliakan Quran.